Tiga golongan akan dipanggil untuk dihisap mula-mula sekali ala ru'usil khalaiq, di hadapan semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Makhluk yang pertama adalah alim ulama, tuan-tuan, yang di dunia ini berdakwah, menyampaikan ilmu, tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Pendakwah akhir zaman ni banyak. Pendakwah TikTok pun ramai, tuan-tuan. Pendakwah Facebook pun ramai. Berdakwah kerana nak banyak follower, berdakwah kerana nak supaya orang puji, orang sanjung, kan, menyampaikan ilmu. Sebab tu kita minta lindung sangat. Sebab tu kadang-kadang kita cerita tentang benda-benda ni, orang duk kata, "Ustaz, untunglah, selamatlah Ustaz." Orang duk kata kita bagus, tuan-tuan. Sebenarnya ustaz-ustaz ni semua rasa tak selamat. Tuan-tuan je rasa kamu ni selamat. Kami ni ustaz-ustaz, bila sebut hadis ni, tuan-tuan, orang pertama akan menangis, tuan-tuan, kita lah. Sebab kita tak tahu apa yang kita buat ni ikhlas atau tidak. Semua orang yang di padang mahsyar rasa dia paling ikhlas. Sedangkan ikhlas ni rahsia Allah. Siapa yang merasakan dirinya ikhlas, itulah orang yang ahli riak. Siapa yang rasa dia ni ahli riak, suka tunjuk pada orang, sebenarnya itulah orang ikhlas. Itu payah nak faham makna ikhlas ni, tuan-tuan. Kalau kita rasa kita selamat, itulah orang tak selamat. Macam mana? Jadi tuan-tuan mulia, ulama akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Yang ikhlas duduk di bawah naungan aras. Yang tak ikhlas ni dipanggil oleh Allah. Allah kata, banyak orang nak jadi alim, tapi Allah pilih kau jadi ulama. Banyak orang nak bercakap ilmu agama ni, tapi Allah pilih kau yang pandai petah bercakap, fasih berbahasa, boleh baca Quran, dalil hadis. Orang menangis dengar ceramah kamu. Tetapi apa kamu buat dengan ilmu yang aku bagi? Orang ni cakap, "Ya Allah, demi Allah kami berkorban untuk agamamu siang dan malam." Saya kadang-kadang bercerita hadis ni, kadang-kadang pernah saya menangis, tuan-tuan. Tuan-tuan mulia, kalau kerana Allah kita buat, insya-Allah Allah hargai. Tapi kita takut sangat. Jangan-jangan dalam keadaan kita buat dah bagus-bagus ni, tuan-tuan, Allah kata kazabtum. Kamu semua bohong belaka. Kamu cakap, kamu cerita, kamu buat itu, kamu buat ini. Sebenarnya kamu buat semua itu kerana untuk dipuji dan dipuji oleh manusia, dan kamu dah dapat pujian manusia di dunia. Sebenarnya pujian ni menghancurkan kita, tuan-tuan. Jangan pernah termakan pujian orang. Pujian inilah melupakan kita. Allah kata kamu bohong. Kamu buat semua benda itu supaya orang panggil kamu orang alim, supaya orang panggil kamu da'i hebat, da'i sejuta umat, orang panggil kamu macam-macam gelaran, dan kamu dah dapat gelaran itu kat dunia, kan? Jadikan itu minta maaf. Sekarang tidak ada sikit pun ganjaran untuk kamu di akhirat. Allah Ta'ala kata, "Wahai malaikatku, tangkap leher-leher mereka ini, sembamkan muka mereka ke tanah, seret wajah mereka, lempar terus mereka ke dalam api neraka Allah Ta'ala." Jangan tuan-tuan ingat, ulama dah selamat. Bukan kita doa. Kita kena doa, kita kena sangka baik. Tetapi tuan-tuan mulia, ulama pun belum tentu selamat. Ikhlas rahsia Allah Ta'ala.